Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Baru-baru ni saya dan Abang Ashraf ada keluar berjalan-jalan sebelum bulan puasa. Semasa dalam perjalanan tu kami ternampak satu 7-Eleven macam biasa. Misi kami untuk mencari kad S, kad secret dan juga kad rare. Bobo Boy dan juga Mekamato masih lagi diteruskan. Dan sebaik saja kami masuk ke dalam 7-Eleven tersebut, kami terus ke belakang untuk mencari kad Monster dan juga Mekamato. Dan dekat 7-Eleven ni ada banyak kad Bobo Boy lah. Kad Techno Breaker, Cyclone Fury, dan saya nampak di sini kad Bobo Boy Beliung 6/9. Okey, kita ambil kad ni. Tapi sebelum tu kita tengok apa lagi kad yang manis-manis yang ada di sini. Abang Ashraf dah teruja dah kat situ. Dia dah nampak macam-macam kad. Mekamato ada, pack starter deck elemental pun ada. Minecraft. Alright. So, kita ambil kad ni dan terus kita buat pembayaran. Dan tanpa membuang masa, marilah kita unpack dan lihat kad dan juga efek untuk pack Cyclone Fury number 6/9 ni. Tapi still guys, packaging dia memang cantik dengan Bobo Boy Beliung di hadapan. Alright, tagline macam biasa, kuasa di tanganmu. Alright, jom kita buka dan lihat. Seperti biasa, apabila kita buka pack ni, benda pertama yang kita akan nampak adalah dadu HP ataupun dadu attack. Untuk kali ni kita ada dadu HP. Not bad, lawa. Ada 40, 80, 120, 160, 200 dan 240. So kita ketepikan kad tersebut, ambil kad di bawah, letakkan di belakang. Dan kad pertama kita untuk Cyclone Fury ini adalah kad Yaya dengan HP 80, attack 60. Efek kad adalah HP dan attack tambah 60 jika kad Ying ada di deck kalah. Terambil double card lah pula. Okey, kad seterusnya adalah kad Fang. HP 160, attack 120. Efek dia, efek kad lawan tidak berkesan. Shadow Fang ni lawa lah. Alright, kad seterusnya adalah kad sokongan Kepak Beliung. Efeknya adalah attack tambah 60. Design kapak ni pun not bad. Alright, kad seterusnya adalah kad Ku Puteri. HP 140, attack 100. Efek pula adalah attack tambah 40 jika pernah menggunakan kad Bobo Boy, Taufan ataupun Mary Pops. Seterusnya General Cybella. HP 140, attack 100. Efek tambah attack 40 jika pernah menggunakan kad General Cikala, Karumbang dan Muskida. Dan last kali, yang lain dan tak bukan Bobo Boy Beliung. Memang mantap. HP 220, attack 200. Efek pula, serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Memang betul cantik lah design dia kali ni. Memang boleh rasa emboss design tu timbul tau. Alright, seperti biasa, untuk menjaga kualiti kad-kad yang kita dah beli tadi, kenalah kita letakkan kad yang kita dapat ke dalam sleeve. So, inilah kad yang kita dapat untuk set Cyclone Fury nombor 6/9. Sampai sini sajalah video kita kali ini. Jumpa next time. Bye.